Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sehat-sehat. Ada geng, hari ni buat konten mancing pula geng. Lain macam tempatnya geng. Tu dia. Tu dia. Dah siap susun dah joran. Tinggal tunggu hasil aja. Kalau ada lah. Alright, terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita tengoklah strike apa yang kau mancing tu ni. Layan dulu. Okay geng, setup 3 pancing geng. Nampak tak pancing ni macam mana? Makan geng, makan. Tapi makan senyap, lundu rasanya. Ikan kating rasanya ni. Tak apa, nanti kalau ada strike baru saya ambil rekod dah. Sekarang ni tak sempat lah, tak bawa action camera pun tak bawa. Kita tunggu strike aje lah yang ada. Okay. Spot pokok tempe. Alright, kita tunggu je lah strike. 1 minute 37 seconds later. Alhamdulillah geng. Inilah yang saya mancing geng. Tu dia. Alhamdulillah. Sebenarnya ni dah strike kedua geng. Kedua. Alhamdulillah. Tu dia. Padu. Jenggo. Mantap. 6.5 hours later. Makan kerap geng, makan ni. Tapi tahulah, lundu lah rasanya. Makannya kuat sangat kan. Kerap makannya tapi lundu lah rasanya. Itu yang kadang malas nak sentap tu. Biarkan aja. Biar dia sampai sangkut kan. Pun tak juga. Tak apa, kita tunggu lagi ya. Air pun dah keruh gila dah ni. Tengok. Makan geng. Kita tengok ada strike kata. A few moments later. Kalau mancing udang geng, inilah dia yang mengacau ni. Ni dia yang suka mengacau pancing. Ikan lundu geng. Suka sangat dia kacau pancing. Tapi tak apalah, dia kacau pun buat seronok-seronok je kan. Buat seronok-seronok kita dapat udang. Alhamdulillah geng, strike ketiga. Tu dia. Baby pun baby lah kan. Bukan senang sungai ni nak ada udang kan. Bukan senang parit ni nak ada udang kan. Alhamdulillah. Okey lah geng. Tu dia. Itu dia hasilnya geng. 3 ekor. 1, 2 dan 3 di tepi sana yang kecil. Tu dia. Alhamdulillah tu. 1, 2, 3. Ni yang tadi ni cepitnya tertanggal geng. Aku pergi pegang cepitnya tertanggal. Yang mula-mula dapat. Agresif. Alhamdulillah. Itu je lah. Hari pun dah senja geng. 3 ekor. Itulah dia hasilnya geng. Alhamdulillah 3 ekor geng. Jadilah buat rasa-rasa. Kan kita letak Maggi perisa tom yum tu lebih sikit kan. Kenyang lah. Terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe.
tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Kita jumpa lagi next video. Ever lah video apa. Assalamualaikum. Bye bye.